macam mana nak pilih tape yang sesuai. Kat sini saya nak tunjukkan kat korang ada 3 jenis tape, iaitu yang ni OPP tape clear, yang ni fragile tape dan yang ni masking tape. Kenapa panduan tu kita perlu ada? Sebab untuk OPP tape ni kita guna untuk macam nak seal barang, nak tutup kotak ke, seal tape apa-apalah. Yang ni boleh pelbagai. Kalau fragile ni, dia ibarat korang nak bagi tahu barang tu ada yang barang mudah pecah kat dalam tu. Contoh kotak, just korang letak as a marking lah orang panggil. Kalau yang ni pula masking tape, yang ni jangan korang guna untuk seal tape kotak. Memang tak akan lekat dek. Masking tape untuk kita buat labeling. Itu yang sebenarnya. Itu adalah panduan-panduannya. Kalau korang nak seal tape barang seperti kotak ataupun plastik, pakai yang ni Jangan pakai yang ni. Nampak tu salah dia. Okey, dapat hari ni. So kalau korang perlukan tape ataupun barang-barang lain, korang boleh datang ke Shino Cycle.